Okey, ni bangunan KPMC yang baru. Rumah yang kita nak bagi sewa ni, rumah ni. Okay. Tanah berkeluasan 11,000, build up rumah 5,000. Ada bawah ada satu bilik, bilik kecil lah, bilik store. Lepas tu ada ruang luar gitu. Tingkat setengah tu ada ruang kosong juga. Atas ada 4 bilik. Ni tengok dalam dah. Ada tengok dekat depan ni. Bawah ni boleh masuk parking kereta. Sini 3 biji kereta bermuat. Okey. Tengok bahagian luar sebelah dulu, sebelah tepi dulu dah. Okey, dekat sini ada tangga untuk akses naik ke tempat tingkat tu lah, tingkat setengah tu. Dia 2 tingkat rumah ni. Tapi bawah ni dia rendah sikit pada tingkat kedua. So basically tingkat setengah lah, lebih kurang. Sini ada ruang kosong dan 1 bilik. 3 bilik lagi ada dekat atas. Yang kita tunjuk kat dalam lagi. Okay. So ni dekat bahagian tepi ni memang kosong gini. Dan dekat belakang sebenarnya tanah kosong juga. Okey. Tanah yang sama dengan rumah ni. Tapi kontraktor yang buat KPMC tu dia menyewa sini. So sampai bahagian belakang ni sahaja. Okey. Bahagian ni ke belakang adalah kontena. Yang mana kontena ni masih dihuni oleh geng-geng kontraktor tu lah. Mana tunjuk. Kita masuk tengok dalam pula. Okey, ni dekat bahagian bawah lah. Okey, ruang utama ground floor. Sini ada satu ruang luar dan sini ada satu bilik air. Satu ruang toilet. Okey. Dekat belakang ni pun gelap sikit ya, tak ada lampu. Ada sinki. Sini ada satu bilik store. Okey. Tak nampak sangat. Kat belakang ni bagi yang saya bagi tahu tadi lah, kita ada kontainer tu kan. So itu saja untuk bahagian bawah. Kita naik ke tingkat atas. Tingkat setengah dia dulu. Okay. Dekat sini boleh tengok ada ruang kosong juga, ruang luar. Itu adalah pintu yang ditunjuk yang dekat luar tadi, tangga akses masuk ke dalam ni. Bawah ni ada satu bilik. Alright. Bilik siap dengan bilik air lah. Ini bahagian atas kita nak tengok. Tadi ada 3 bilik, 1 bilik, 2 bilik, bilik ketiga. Tengok bilik ni dulu dah. Semua ni pakai plywood. Ini binaan asal. Okay. Dan ni ada satu sharing toilet. Okay. Kita ada tangki kat dekat atas ni. Dekat depan ni adalah bilik master. Okey. Bilik master tu ada pintu untuk keluar. Tapi tak boleh turun lah, dia hanya boleh akses pergi keluar rumah saja. Bagi depan rumah dah. Alright. So kalau ada nak tahu maklumat lagi, nak tanya soalan apa-apa boleh kontak 011111 85350 ataupun mana-mana ejen property anda.